我们的兵营不可能被人发现，怎么敌军靠近我们还不知道。假如连我们兵营都保护不了，还如何解放马来亚？ Bagaimana dengan pendapat CEO tuan? Walaupun CEO agak kecewa, tapi sebenarnya beliau amat berbangga dengan kejayaan pelatun kamu. Kamu tak ada calon lagi ke? Mak ni dah tua, Kasim. Tinggal benar nak menantu. Hai, kamu tak dengar ke apa yang mak kamu kata? Yang ni. Sama. Sumeng? Tu pun dia. Sumeng. Sumeng, mari sini. Jumpa sama kawan-kawan aku dulu ni. Tengok. Bagi ni, faham?各位村民，大家好，请相信我们，很快的可以占领马来亚。在不久以前，我们就可以获得自由，请大家跟我们同心协力。Maaf Panglima, ada berita buruk. Datuk CPO kena tembak semasa dalam perjalanan kemari. Bagaimana beliau? Saya dipahamkan beliau terkorban di tempat kejadian, Panglima. Brigade akan merealisasikan Kespan dengan melaksanakan Ops Steel. Ia akan berlangsung 6 minggu dari sekarang. Dan saya mahu semua pasukan bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa. Operasi ini akan berjalan selama 3 bulan sebelum diambil alih oleh pasukan lain. Ada question? Tak ada, Panglima. No, Panglima. No, tak boleh. Gentlemen, saya telah mendapat amaran awal daripada Panglima Brigade bahawa pasukan kita akan melaksanakan operasi setia dalam masa 6 minggu. Jadi, sebagai langkah persediaan, saya bercadang agar bertiada kita melaksanakan 2 aktiviti. Yang pertama, uji jaguh, dan yang keduanya, pemeriksaan tabir tahunan. Bagi uji jaguh, ianya bertujuan untuk meningkatkan tahap kecergasan
mental dan fizikal anggota. Manakala, bagi pemeriksaan tabir tahunan, ianya adalah untuk memastikan setiap anggota memiliki peralatan dan persenjataan yang memuaskan untuk operasi. Wan, kamu ada soalan? Mamku, saya ada 2 perkara yang nak ditanya. Untuk uji jago, apakah paras kekuatan yang terlibat dan perkara-perkara yang akan diuji Engku? Untuk uji jago, paras kekuatan yang akan terlibat adalah peringkat platoon dan perkara-perkara yang akan diuji adalah menempuh halangan, jalan lasak dan juga menembak. Ada apa-apa soalan? Lain? Ada. Baik. Suka saya memaklumkan bahawa uji jago akan dilaksanakan dalam masa 3 minggu dan pemeriksaan tabir tahunan dalam masa 5 minggu daripada sekarang. Terima kasih. Siapkan arahan untuk kedua-dua aktiviti. Baik, Bu. Maaf, Bu. Saya mencadangkan agar PR dijemput untuk membuat liputan semasa pemeriksaan tabir tahunan nanti, Bu. Bagus, saya. Ajutan, Bu. uruskan. Baik, Bu. Jazmi, tunggulah. Solat Iwan. Tak puas hati? Tak puas hati tu tidaklah. Pegawai komando tu okey ke? Dia yang terbaik setakat ni dalam company B. Macam kau takut Kasim tanding? Takut tu tidak. Balik-balik dia. Tak ada orang lain ke? Macam ni lawan. Untuk tahun ni, officers and gentlemen, pertandingan tetap tandingan. May the best platoon wins. Okey. Okey, kita tengok. Mulai hari ini kita akan menjalani latihan secara bersungguh-sungguh sebagai persiapan kita untuk menghadapi uji jago nanti. Tapi harus diingat, uji jago ini bukan sahaja untuk mencari siapa yang paling kuat atau siapa yang paling handal. Tetapi semangat kita sebagai sebuah pasukan yang utuh. Jadi kamu semua harus ingat, tanamkan semangat berpasukan dalam diri masing-masing. Jadi saya harap Platoon 5 tidak akan mengecewakan company kita. Boleh semua? Boleh! Boleh semua? Boleh! Bagus. Jadi kita akan mencari motor yang paling... Tuan, saya ada motor Honda, Tuan. Motor apa, Ranjit? Bukan motor. Motor. Jogan kata-kata semangat untuk anggota Ranger, faham? Tuan. Ya. Macam mana kalau Anang Lesi langkah hari? Anang Lesi langkah hari. Apa maksud yang telah? Dia punya maksud kita berjuang sampai mati. Anang Lesi langkah hari. Satu cadangan yang baik. Jadi Platoon 5, moto kita adalah Anang Lesi melangkah hari, Platoon 5. Masuk Anang Lesi melangkah hari. Semangat sikit. Anang Lesi melangkah hari. Anang Lesi melangkah hari. Bagus. Pagi Tuan. Pagi ya. Anggota platoon sebelah baris ramai 25 orang siap untuk serah pada Tuan. Cukup semuanya. Cukup Tuan. Pergi dong sana lagi. Baik Tuan. Platoon, no, green.
Selamat pagi semua sekali. Pertama kali saya ingin mengucapkan tahniah kepada kamu semua kerana pelantun kita telah pun terpilih untuk mewakili kampung ini di dalam pertandingan menguji jago yang akan diadakan tak lama lagi. Jadi saya nak kamu semua membuat persiapan daripada sekarang. Faham tu semua sekali? Faham. Baik, satu lagi, saya tak nak ada di antara kamu yang cuba melanggar peraturan. Sekiranya terdapat sebarang perubahan, saya nak kamu maklum kepada saya dulu. Okey, faham tu semua sekali? Faham. Sarjan? Tuan! Baris! Baris! Dia! Bagi Tuan. Okey, ya. Minta kebenaran menjalankan tugas yang lain, Tuan. Baik, lepas ni pasti kamu buat persiapan. Ya, Tuan. Okey, yang keluar baris. Terima kasih, Tuan. Tuan! Keluar! Baris! Saya dah tengok ketiga-tiga pelantun dalam company saya berlatih untuk pertandingan menguji jago. Dan saya dapati bahawa pelantun kamu, pelantun 8, layak ke pertandingan itu. Terima kasih Tuan atas perhatian Tuan atas pelantun saya. Saya akan tentukan pelantun nombor 8 membawa kejayaan kepada company. Saya mahukan kemenangan. Saya tidak mahu yang lain-lain, Naidu. Tuan jangan bimbang. Jadual latihan sudah saya susun dan saya akan tentukan anggota mendapat latihan secukupnya. Bagus, Naidu. I want you to win. Yes, sir. Anything else, sir? That's all. Thank you, sir. Okay, you may proceed. Thank you, sir. Okey, terus. Okey, buka beri semua, buka beri. Okey, kaji buat jemuk. Okey, selamat petang semua sekali. Okey, hari ini kita baru saja habis latihan kawat. Esok kita akan buat menempuh halangan pula. Dan begitulah seterusnya. Kita akan mewakili company A. Kita mesti menang pertandingan ni. Saya tak tahu dengan apa cara sekalipun yang kamu semua hendak buat. Yang pasti, kita mesti menjadi Johan. Boleh tak? Boleh! Mulai hari ini, tiada rehat. Sehingga kita jadi jago nombor 1. Kalau perlu kita gunakan taktik khas, kita gunakan. Faham? Faham. Tapi ingat, pandai makan, pandai simpan. Bagi Tuan. Bagi je. Anggota pelantun sebelah baris ramai 25 orang siap untuk serah pada Tuan. Bagi dia buka barisannya. Terima kasih Tuan. Baik. Buka barisan. Gerak.
Apa yang kau buat ni? Baju Lawrence, luar Lawrence. Kata Wala mesti pasir, tuan. Pasir? Ya, tuan. Kau bodong kering apa? Tak, tuan. Ha? Aku nak gengas macam mana? Kau boleh geli. Belaju jauh sana kau pergi pasir. Ni seorang lagi ni. Kau cuba nak tipu ke? Tak, tuan. Kau si pasir taksi ni? Belum, tuan. Aku nak ikut si Din tu. Kau pergi isi pasir. Okey, faham, tuan. Jan. Tuan. Bagi dia buka beg. Tuan. Buat sekali anggota buka beg. Tengok sini Platoon 11. Saya tak nak ada di antara kamu yang menipu. Pada saya dapat tangkap, saya akan kena tindakan daripada kamu. Dapat? Lagi satu, saya tak nak ada anggota yang menipu diri. Faham tu semua ni? Sarjan! Lembik sangat ah. Satu lagi pusingan, go. Hendak baca? Hendak bakar? Okey ke? Wang, tahan wang. Jangan sampai ni wang. Bawa aku sakit, aku tak tahan dah ni. Tahan dah wang, tahan. Jangan mengalah. Baik tuan. Okey wang, okey. Okey wang. Boleh, boleh. Platoon, kanan, set. Abang, tuan. Larat lagi tidak? Larat tuan. Kalau tak larat, awak cakap sekarang. Saya tak nak masa pertandingan nanti bagi masalah pada platoon kita. Saya larat tuan. Tadi bahu saya sakit sikit je. Saya kena tahan tuan. Bagus. Saya suka semangat macam tu. Biarlah semua dengar. Tuan. Dengar ke tidak? Tuan. Bagus. Kita buat latihan teruk-teruk, dia duduk bawah pokok. Mana boleh jadi macam gini? Kalau macam gini, datuk aku dekat kampung pun boleh buat. Balik-balik, satu pusingan, satu pusingan. Tuan, kau bising apa? Dia kan tuan kita. Saya tahulah dia tu tuan kita. Tapi nengok ketua pelatuan lain. Semua ikut pelatuan masing-masing. Dari. Sudahlah, jangan kau mengut saja. Dia kan tuan kita. Dia tahulah apa yang dia nak buat.
baik tu lah. Apa kita menang tangan ni benar. Dengar sini semua Pelaton 1. Lawan kita yang utama sekarang ni adalah Pelaton 5. Kita mesti menggagalkan mereka. Kita kalahkan mereka. Tapi Wan, kita ada masalah ni Wan. Masalah apa? Tuan, bukan tuan tak tahu budak Pelaton 5 tu. Kuat-kuat belaka Tuan. Alah, tuan yang nak risau sangat Pelaton 5 tu. Tak ada apa. Serah saya tahu nak buat macam mana. Aku tak peduli macam mana kau nak buat. Itu pun aku dah beritahu, pandai makan, pandai simpan, faham? Hai, letih nampak. Boleh lagi tuan. Kau sedia? Betul tuan? Betul. Kau senang boleh. Ya? Tuan. Cuba budak praktek. Tunjuk kawan kamu yang sedang tidur. Ambil pack dan layout barang. Keluarkan barang kamu. Dan susun. Cepat. Berak jangan duduk. Okey. Cepat. Ya. Yakub, mana kunjung kamu? Kunci saya hilang tuan. Hilang? Ya tuan. Aku tak tahu macam mana. Kau cari balik. Ya baik tuan. Kau ganti balik, faham? Ya tuan. Adul. Sudah. Apa lagi tu? Mesin kamu mana? Dalam loker tuan. Pergi ambil sekarang. Okey, Demak, belah mesin batas 11. Saya nak barang-barang yang ada dalam mesin kamu tu, kamu susun betul-betul. Saya tak nak masa pertandingan nanti ada yang bunyi yang dekat telinga. Faham tu? Faham. Ejen, saya nak saya tentukan anggota ni. Nanti saya akan uruskan tuan. Tak boleh nanti-nanti je. Benda-benda remeh macam ni lah yang selalu dia orang lupa. Kejap mesin tertinggal lah. Ponco hilang lah. Dah terkibit sebelah lah. Siap pula. Rabi, problem. Tuan. Apa? Sim. Baik. Please. Please, mari. Kau. Mama. Macam mana dengan budak-budak? Setakat ni alhamdulillah tuan. Segala persiapan latihan semua jalan lancar. Bagus Kasim. Saya percaya dengan kebolehan kamu. Tapi jangan terlupakan kebajikan mereka. Ya tuan. Tuan. Pelatun saya dah tip-top dah tuan. Tunggu hari pertandingan je. Semua pelatun tip-top. Kita tengok siapa kuat. Kasim. Ya tuan. Yuk. Satu perkara kita jangan lupa tuan. Peraturan pertandingan tu kita mesti ingat. Itu mestilah. Peraturan tetap peraturan. Betul Mat? Sebenarnya Kasim, latihan ni bukan sesaja nak diadakan. Tapi saya faham tuan. Obsetia yang tengah tunggu kita ni. Bagus Kasim. Cepat kamu tangkap maksud saya. Satu lagi perkara. Sekarang pelatun kamu sudah dipilih untuk mewakili company B. Company A telah memilih pelatun 1. Company C pula telah memilih pelatun 8 untuk bertanding. Manakala company D telah memilih pelatun 11. Kalau kamu perhatikan dari ketiga-tiga pelatun ni, mereka bukan calang-calang pelatun dalam talian kita. Lebih-lebih lagi pelatun 1. Tu, Lieutenant Mahat tu. Saya tengok Mahat tu lain macam sikit karakter dia. Dalam aku juru pertandingan, semua orang nak menang.
Dan mereka akan gunakan berbagai-bagai tipu helah, taktik dan muslihat untuk menang. Kamu kena lebih berhati-hati, Kasim. Mantapkan lagi latihan kamu. Dapat tu? InsyaAllah, Tuan. Saya akan pastikan Platoon 5 tak akan mengecewakan Tuan dan juga company kita, Tuan. Buka topi. Tunggu semua, dah buka semua. Ya. Dua baris. Satu. Nampaknya kita pagi lagi ni. Betul Jen, kita awal ni. Mana Tuan Kasim? Tuan Kasim. Hantu je. Betul! Betul, siap! Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Platoon 5 siap untuk menerima arahan, Tuan. Bagus. Kita akan teruskan dengan sama dengan Jen. Baik, Tuan. Untuk ujian monkey ride nanti, kita akan pergi dalam barisan bertiga-tiga. Supaya kumpulan kita dapat pergi dengan lebih pantas. Faham semua? Faham! Baiklah, buat barisan bertiga-tiga siang. Masuk tiga barisan. Masuk tiga barisan. Penuhkan. Pantas sikit, pantas sikit. Bergerak cepat, bergerak cepat. Ya, Tuan. Jauh. Korporal. Tuan. Awang. Tuan. Umar. Tuan. Kamu pergi bertiga-tiga dulu. Baiklah. Sedia semua. Siap. Go. Go. Saya makin naik. Tuan! Minyak keris, Tuan! Kaki kanan awak terselio sikit. Taklah serius sangat. Cuma untuk pertandingan menguji jago, saya harap awak tak sertai. Bimbang kalau kecederaan bertambah. Sofian, bandage. Maafkan saya, Tuan. Sarjan. Saya mungkin tak dapat nak membantu pelatuan kita.
Salah Samuel. Bukan salah awak, awak tak cuai. Saya dah laporkan pada OC dan kes ini akan disiasat. Cuma saya harap masa uji jago nanti awak dapat sama-sama bagi sokongan pada anggota lain. InsyaAllah Tuan. Kalau tak ada arah melintang, saya akan datang. Rehat Samuel. Ya. Cepat pelotong sebelah, cepat. Belakang tak apa tinggi lagi tu. Berat pantas lagi. Laju lagi. Dah waktu makan ni Tuan. Biarkan dia orang je. Kalau macam ni gaya dia, macam mana kita nak menang ni? Tony, apa lagi tu? Kau pusing balik. Tak ada letih Tuan. Dua kali pusing ni Tuan. Aku tak berdiri. Kamu juga yang minta. Kalau nak buat 10 kali pun, kita buat. Faham tu? Sampai aku mati. Sajan? Tuan! Bawa dia ke depan balik. Tuan! Belakang tu laju sikit. Hekek kau orang ni. Cepat, batas. Ya. Apa lagi ni? Unjuk macam ni, entah. Unjuk. Macam. Come on, macam. Tak ada. Unjuk ni tak? Kat ni tak? Lembik betul lah kau macam ni. Betul, lembik. Naik. Lepas terus dah naik. Tuan pun banyaklah sekali. Kau banyak cakap pula. Aku tahu lah. Aku ni fake. Kau jangan risau dengan aku. Naiklah kau. Naiklah. Tengok senjata kau. Kau letak macam tu kau. Mandai pula. Macam, memang bawa malu nama askar lah Macam. Memang tak boleh pakai langsung lah lu. Fed up. Alpha Company? Tengku, kami saya akan diwakili oleh Lieutenant Mahat from Platoon 1. For information, Tengku, they are well prepared now. Berapa company? Engku, untuk company saya telah memilih Platoon 5 yang akan dipimpin oleh Lieutenant Kasim. Mereka sudah menjalani beberapa sesi latihan dan saya yakin mereka telah bersedia untuk menghadapi pertandingan nanti. Seperti mana Engku sedia maklum, salah seorang anggota Platoon 5 telah tercedera semasa sesi latihan semalam dan saya terpaksa keluarkan beliau dari pertandingan itu. Azmi, saya rasa duka cita di atas kejadian yang berlaku. Dan saya akan pastikan siasatan terperinci dilaksanakan bagi mengenal pasti siapa-siapa yang terlibat. Terima kasih. Charlie Company? Engku, Charlie Company diwakili oleh Platoon 8. Ketua Platoonnya ialah Lieutenant Naidu. Ada perkara mengenai dengan pertandingan jalan lasak ini, saya mencadangkan checkpointnya dikurangkan pada 3, Engku. Terima kasih. Engku, saya tahu kau setuju dengan cadangan Major Wan. So, manangkan sini mempunyai jalan pintas yang banyak. Saya fikir sekurang-kurangnya kita perlu adakan 4 checkpoint, Engku. Saya setuju. Johan? 4. Delta Company? Engku, untuk company saya diketuai oleh Lieutenant Muda Mahdi dari Platoon nombor 11, Engku. Baiklah. Manakah semua company telah bersedia, saya ada beberapa perkara penting yang ingin disampaikan. Yang pertama, tujuan asal kita melaksanakan ujian ini adalah untuk memilih platoon yang terbaik bagi mewakili pasukan ke peringkat atasan. Dalam hal ini, saya mahu aspek fizikal, aspek kecergasan fizikal dan mental ditekankan, termasuk semangat kerjasama dalam pasukan. Yang kedua, anggaplah ujian ini sebagai satu latihan.
And I expect every soldier to cross the finishing line. Yang ketiganya, saya mahu semua platoon mematuhi segala arahan dan prosedur yang telah ditetapkan. And last but not least, Tuan IC, saya mahu ujian ini dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan pastikan ianya berjalan dengan licin. Baik, Uncle. Thank you. Nali, sabun menyanyi mesti okey. Ya. Jangan. Ni tengah Weh. sampai. Demo semua agak kaki corporal tu. Esok elok tak? Tak tahu lah, aku pun risau juga tadi aku tengok kaki dia. Teruk juga. Betul lah, kalau esok tak elok, susah kita semua ni. Teruk kan kaki dia? Oh, lebang dah. Mu tak nampak lah. Lebang mu bengkak dah. Dia aku risau ni nanti besok Platun 5 dia tak ada. Dah. Kita relax malam ni. Kita main catur dulu. Korang nak main apa main. Tapi jangan fikir pasal besok. Okey? Nah, tak habis-habis hari ni. Besok kita nak ni dia. Ni, Ranjit. Aku pedulikan dengan ni. Tapi aku rasa aku semua okey. Cuma satu benda je aku tak confident yang 12 kaki tu kan. Aku dah boleh naik tapi nak kena support. Kau tak payah bimbang masa tu. Sebenarnya kita boleh tolong tapi kau kena loncat sikit lah. Kan? Itu tak ada masalah lah. Tapi kalau kau boleh support aku tak ada hal. Itu boleh. Itu tak ada hal. Ranjit! 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 Hello Ranjit! Siapa tu? Saya lah Ravi. Kau dua pergi cepat. Kamu jangan jadi cicak kat situ. Apa Ravi? Ya Ranjit, saya ada masalah lah. Kenapa? Tadi abang aku ada telefon mengatakan mak aku jatuh dalam bilik air. Pingsan. Teruk ke dia? Macam mana dia sekarang? Walaupun abangku kata dia tak ada apa-apa, tapi aku rasa tak sedap hati lah kalau tak tengok dia. Tolong hantar aku ke rumah mak aku. Nanti aku bayarlah duit minyak. Okey, tak apa-apa. Duit tak ada masalah. Kau tunggu jap. Aku pergi tukar pakaian. Okey, baiklah. Aku tunggu sini. Ni, mana? Yang ni. Didi. Kau mau pergi mana ni? Tolong Ravi sekejap. Mak dia sakit. Mak dia sakit? Terus sangat kan? Saya hantar lah. Kau mah. Kau kena ingat, kau balik awal sikit. Besok kita ada lagi hujan jago. Boleh aku main sekali? Rumah. Ini ya. Meji. Awak ajak yang simple lah awak. Okey Ranjit, kau tunggu sini. Aku nak pergi dengan mak aku dulu. Ravi, macam nak mak kau? Mak aku dah okey dah Ranjit. Baguslah. Jom, kita balik. Ranjit, mari kita pergi minum sekejap. Tadi kau dah tolong aku. Sekarang aku nak belanja minum lah. Jom. Ravi, kau ni gila ke Ravi? Esok kan kita ada jalan lasak. Alah Ranjit, bukan ingat kau seorang ke yang ada jalan lasak. Aku pun sama. Lagipun bukan kita nak minum sampai pagi. Sekejap je. Jomlah. Kau pergilah, aku nak balik. Ranjit, nanti macam mana aku nak balik? Kau ni betul-betul menyusahkan aku. Alah Ranjit, sekejap je. Jomlah. Ravi. Balik dulu Ravi. Ranjit, mana pergi? Marilah kita minum lagi. Tak nak.
Aku tak nak mabuk. Esok aku tak mampu berlari nanti. Hei kawan, apa mak takut? Siapa suruh mabuk? Kita minum 2-3 gelas lagi kita baliklah. Apa? Kejantanan kau sudah hilang ke? Ya Dewi. Kau jangan nak cabar aku Hei Ranjit, janganlah marah, relax lah. Kau ingat aku takut ke? Aku ni orang kuat pelakon 5 lah. Baiklah. Kita minum lagi. Kau nak cabar Macam gitulah Ranjit. Mari. Halo bos, satu mak. Ada. Satu jak lagi. Macam gitulah kita kawan. Duduk. Halo. Tepi sikit boleh tak? Macam gitulah Ranjit. Yang ni hot ni, hot ni. Bagi lentik sikit. Bagi lentik macam sini. Oh, keras. Jan. Tak apa. Teruskan. Macam mana dengan persiapan besok? Boleh? Boleh ya. Bagus. Ranger Haji mana? Tak ada ni. Jan. Tadi Ravi ada datang. Dia minta tolong Ranjit. Dia cakap mak dia sakit. Jadi dia keluarlah. Ya, Jan. Bukankah saya dah bagi arahan supaya tidak ada siapa pun keluar pada malam ini? Tapi Jan, aku dah pasangan dia, so dia boleh awas sikit. Saya bagi kamu rehat malam ini untuk persiapan besok. Supaya kita besok ada tenaga. Besok hari penting kita. Kalau ada mustahak sekalipun, maklumkan pada saya. Itu saja. Susah sangat ke? Tak. Ya, Jan. Dah lah. Pukul 11 nanti saya tahu lampu tutup ya. Ya, Jan. Dapat tu? Ya, Jan. Tidur. Selamat malam, Jan. Malam. Marah tu. Kau tidur dah. Hantu besok hujan tu sikit. Mana ni? Marilah kita balik. Awal lagi lah. Minum lagi. Duduk lah. Minum lagi. Marilah Ranjit. Satu lagi Jan, satu. Tak payah. Mari. Pasang dia lah. Mari. Baru minum 3 gelas sudah mabuk lebih. Dah. Semalam kau ke mana? Saya hantar Ravi untuk jumpa mak dia. Mak dia sakit. Lepas tu? 1, 2, 3. Semangat sikit, ingat semua! Jadi tumpukan pada pelantun kita. Faham semua? Faham! Pelantun 5, Anang Lenting! Anang Lenting! Lenting!
rasa bersalah lah, William. Kawan-kawan aku yang lain tu bersusah payah nak menang jadi juara pertandingan jalan lasak. 10,000 peluru tembus di dada Platun 5 tetap akan marah. Faham semua? Faham. Jadi ingat semua. Tuanku. Saya Lieutenant N. Lieutenant Muda Salma. Kami pihak dari Midef. Kami datang untuk balik liputan seperti mana yang telah diarahkanku.